Jauh di dalam lingkaran Arktik yang membeku, sebuah pengebom nuklear bernilai 40 juta dolar sedang terbakar. Beribu-ribu batu jauhnya, sebuah kubu tenaga di pedalaman telah dicerobohi. Di laut terbuka, sebuah kapal hantu diburu dalam kegelapan. Moskow menyangka aset-aset ini selamat dari segi geografi. Mereka membelanjakan berbilion-bilion untuk rangkaian radar bertindih, membina pertahanan udara yang tidak dapat ditembusi. Mereka sangka jaraknya terlalu jauh. Mereka silap. Di Mediterranean Tengah, sebuah kapal kargo sepanjang 800 kaki membelah air yang gelap gelita. Ini ialah Kendil. Ia adalah sebahagian daripada armada bayangan Lucia, satu armada rahsia yang direka untuk mengangkut minyak mentah dan mengelak sekatan global. Armada itu dianggarkan menelan kos $10 bilion untuk dikumpulkan. Kini, ia menjana kira-kira $100 bilion dalam hasil untuk Moskow setiap tahun. Ini adalah kapal tangki lama dengan badan kapal yang berkarat. Ramai di antaranya mematikan transponder mereka dan berlayar tanpa bendera atau nama yang dicet di sisi kapal. Rusia sangat terdesak untuk menyembunyikan kapal-kapal ini. Tetapi bagaimana anda menjejak dan menyerang sasaran yang telah dipadamkan dari setiap peta rasmi? Penanalisis pertahanan mengesyaki Ukraine menggunakan rangkaian satelit komersial barat untuk menyasarkan Kendil. Dengan menggunakan radar aperture sintetik atau SAR, anda boleh mematikan lampu kapal atau bahkan transpondernya, tetapi anda tidak boleh menyembunyikannya daripada denyutan gelombang mikro. Dengan SAR, satelit memantulkan gelombang radar ke permukaan lautan, air akan menyebarkan isyarat ke dalam kegelapan. Tetapi, dinding keluli menegak kapal tangki minyak yang besar bertindak seperti cermin. Kepada satelit, Kendil menyala terang seperti rumah api. Dan itu bermakna kapal itu boleh dijejaki. Di suatu tempat dalam kegelapan, sebuah kapal awam kecil mengikuri kapal tangki besar itu kekal di luar jarak penglihatan. Ini adalah kapal induk drone dan di atas geladaknya, satu pasukan operator pakar sedang bersiap dengan sebuah heksakopter elektrik angkat berat. Ia adalah teknologi komersial yang telah diubah suai dan harganya kurang daripada $20,000. Sementara drone jarak jauh menggunakan enjin petrol yang bising, heksakopter ini sepenuhnya elektrik, gotor-gotornya senyap berbanding deruan angin laut. Drone elektrik ini juga menukar tangki bahan api dengan kuasa tembakan tambahan, membolehkan mereka membawa kepala peledak seberat 20 paun. Ia adalah setara taktikal dengan peluru berpandu anti-kereta kebal Javelin bernilai $200,000, tetapi dengan kos yang jauh lebih rendah. Heksakopter itu berlepas dari dek bot yang terumbang-ambing dan naik ke langit. Terbang terus ke arah kapal tangki akan mengaktifkan penggera kapal. Jadi, juruterbang perlu memanfaatkan titik buta geometri. Sebuah kapal tangki besar, seperti Kendil, menghasilkan bayang-bayang radar betul-betul di belakang badannya sendiri. Tetapi, dengan mendekati dari buritan pada sudut yang sangat rendah, drone kecil boleh kekal tersembunyi. Kembali ke kapal induk, juruterbang drone itu memerhati apabila bayang-bayang kelabu kapal itu semakin membesar setiap saat di skrin yang berbiji-biji. Apabila ia semakin dekat, dengan bunyi berdesing elektrik, bunyi rotor-rotornya ditenggelami angin, juruterbang itu mula mencari sasarannya. Dia mengemuti drone itu secara menekak ke atas melepasi buritan, mengelak badan kapal dan melepasi pagar kapal. Juruterbang itu mengabaikan anjungan dan kawasan kejaman. Sebaliknya, dia memusatkan bidikannya pada manifold, titik kegagalan paling kritikal kapal itu, dan menekan picu. Anak kapal di anjungan itu pasti tidak pernah menjangkakannya. Tiada bunyi deruman peluru berpandu yang datang atau jeritan jet pejuang. Hanya bunyi letupan yang tiba-tiba dan menakutkan. Kepala peledak seberat 20 paun itu meletup tepat di atas manifold. Charge berbentuk itu menumpukan semua tenaganya ke dalam satu pancaran tembaga cair yang tajam, mampu menembusi keluli pejal. Letupan itu menyebabkan kerosakan besar. Ia memusnahkan peralatan penting dan serta-merta melumpuhkan Kendil. Kapal itu terselamat daripada serangan tersebut, tetapi ia memerlukan pembaikan besar sebelum dapat kembali menyertai barisan armada bayangan. Buat masa ini, ia tidak lebih daripada pemberat kertas seberat 115,000 tan, satu komponen utama dalam rantaian logistik bernilai berbilion dolar dineutralkan oleh drone bernilai $20,000. Tetapi, lautan terbuka benar-benar tidak mempunyai pertahanan. Menyerang kupu yang terkurung daratan dan dijaga oleh dinding elektrik memerlukan mekanisme yang sama sekali berbeza. 2,000 batu ke timur, jauh di tengah-tengah Eurasia, terletaknya Laut Kaspia. Ini adalah tasik peribadi Moskow.
Ia benar-benar terkurung daratan, tanpa selat atau laluan tersembunyi untuk kapal selam. Di atas air terdapat pelantar pengerujian luar pesisir yang besar dan bernilai jutaan dolar, dimiliki oleh gergasi tenaga Rusia, Lukoil. Pelantar-pelantar ini adalah salah satu kunci kepada ekonomi perang Kremlin. Ia mengepam berjuta-juta tan minyak, menjana berbilion dolar setahun dan secara langsung membekalkan bahan api kepada tentera Rusia. Tanpa akses laut ke Laut Kaspia, Ukraine tiada pilihan selain melalui udara. Namun, ada satu masalah. Tembok elektronik yang besar menghalang mereka. Di antara pelantar-pelantar itu dan sempadan Ukraine, terdapat ratusan batu ruang udara musuh. Ia dipenuhi dengan mejan peperangan elektronik dan bateri peluru berpandu permukaan ke udara jarak jauh S-400, di mana satu unit sahaja bernilai lebih daripada 500 juta dolar. Mengharungi rintangan itu, untuk menyerang pelantar di laut yang dikelilingi daratan, memerlukan strategi yang benar-benar baru. Jauh di dalam wilayah mereka sendiri, pasukan operasi khas melancarkan serangan berkoordinasi menggunakan kawanan drone kamikaze serangan jauh. Tidak seperti heksakopter elektrik senyap yang digunakan di Mediterranean, kali ini mereka menggunakan pesawat sayap tetap. Perisikan sumber terbuka memberi petunjuk kuat bahawa mereka menggunakan Liu Qi buatan tempatan yang bermaksud garang. Satu nama yang sangat sesuai. Sebuah drone ini sahaja berharga kira-kira $200,000. Ia mempunyai rentang sayap sepanjang 22 kaki dan dikuasakan oleh enjin gas yang bising. Diperbuat daripada jentian kaca, ia mempunyai tanda tangan radar seperti burung besar dan di dalam hidungnya tersembunyi kepala peledak bahan letupan tinggi seberat 110 paun yang sangat merosakkan. Tetapi masih ada masalah tembok elektronik itu. Perang elektronik Rusia direka untuk mengacaukan isyarat GPS dan memutuskan pautan kawalan jauh. Jika drone-drone biasa terbang ke ruang udara itu, otaknya akan hang. Ia kehilangan koordinatnya dan ia akan terhempas. Jurutera Ukraine mengatasi halangan itu dengan melakukan sesuatu yang tidak terfikir. Mereka membuang GPS sepenuhnya. Untuk terus beroperasi, drone seperti Liu Qi bergantung pada sistem AI autonomi yang dikenali sebagai penglihatan mesin. Kamera di bahagian hidung melihat ke tanah dan sentiasa membandingkan rupa bumi sebenar dengan peta 3 dimensi resolusi tinggi yang telah dimuatkan terlebih dahulu. Pada cakera kerasnya, ia menavigasi dengan mengenal pasti bentuk sebenar jalan raya, sungai dan gunung ganang. Oleh kerana ia tidak memerlukan pautan satelit yang aktif, tiada apa yang boleh terputus atau kehilangan sambungan. Dan untuk mengelakkan jaring radar, pembinaan semula laluan penerbangan mencadangkan. Drone-drone ini terbang rapat dengan permukaan bumi, mengikuti bentuk muka bumi, mereka menyusuri lembah sungai dan meluncur hanya 150 kaki di atas puncak pokok yang beku. Dengan terbang serendah ini, mereka boleh menyelinap betul-betul di bawah ufuk radar bateri S-400 Rusia. Selepas berjam-jam menempuh salah satu jaringan pertahanan udara yang paling ketat di dunia, drone-drone itu akhirnya sampai ke Laut Kaspia. Di lautan terbuka, tiada lembah sungai atau pokok untuk bersembunyi di belakangnya. Untuk mengelak daripada lapisan terakhir radar pantai, drone-drone itu mungkin telah menurunkan altitude mereka terbang hanya beberapa puluh kaki di atas permukaan air. Selepas berpuluh-puluh batu meluncur di atas ombak, sasaran mereka mula kelihatan. Pelantar Lukoil beroperasi sepanjang masa. Ia diterangi dengan deretan lampu limpah industri yang besar dan kepada sensor optik drone, ia mustahil untuk terlepas pandang. Apabila kawanan itu menghampiri jarak terakhir, mereka memecahkan formasi. Setiap drone berpisah, menetapkan diri mereka kepada 3 sasaran berasingan, iaitu pelantar Filonovsky, Korchagin dan Grafer. Di dalam otak digital drone Liu Qi utama, misi bertukar daripada navigasi kepada fasa serangan terakhir. Terbang pada paras saut, drone sayap tetap tidak boleh sekadar merempuh tiang keluli tebal di dasar pelantar itu. Untuk memaksimumkan kerosakannya, ia perlu menyerang jentera penting yang agak lembut di dek atas berdasarkan profil serangan standard. 2 batu dari sasaran, drone itu melakukan manuver naik mendadak apabila komputer penerbangannya menaikkan muncung ke atas, memulakan pendakian pantas. Ia melepasi ketinggian struktur atas platform yang menjulang tinggi, mencapai kemuncaknya dan terus menjunam dengan curam. Bukti menunjukkan serangan tepat. Penglihatan mesin itu akan meneliti geometri kompleks pelantar besar itu dan mengunci tepat pada nadi operasi pelantar, iaitu turbin gas dan penjana kuasa. Sasaran telah dikenal pasti. Di atas dek, kru shift malam langsung tidak sedar akan ancaman itu.
Perkara terakhir yang mereka dengar ialah dengungan nyaring enjin gas yang tiba-tiba dan garang menghampiri dari kegelapan. Dalam rakaman penglihatan malam yang kemudiannya dikeluarkan oleh pasukan khas Ukraine, anda boleh melihat detik tepat itu. Dari sudut pandangan drone, jeriji keluli dek turbin berada tepat di tengah-tengah bidikan. Ia semakin hampir sehingga tiba-tiba bertukar menjadi statik. Ia adalah satu serangan langsung dan serentak ke atas ketiga-tiga platform tersebut. Apabila anda menyerang pelantar minyak dengan bahan letupan, anda akan menjangkakan bola api dan berjuta-juta galen minyak mentah tumpah ke dalam air. Tetapi apabila penganalisis pertahanan memeriksa peta haba satelit Laut Kaspia pada keesokan paginya, kawasan itu benar-benar bersih. Tiada tanda haba atau kebakaran minyak besar-besaran. Drone-drone itu bukan sekadar terhempas secara membuta tuli. Dilengkapi dengan panduan AI terminal, sensor optik secara khusus mengelak injap aliran bertekanan tinggi di kepala telaga, sekaligus mengelakkan semburan tak terkawal. Hulu ledak serpihan itu memusnahkan jentera yang diperlukan untuk mengepam minyak tanpa menyalakan telaga, melumpuhkan ladang luar pesisir terbesar Rusia dan memaksa mereka menghentikan operasi serta-merta. Kerosakan kewangan amat besar, membekukan fasiliti bernilai berbilion dolar dan menghapuskan jutaan hasil harian yang tidak lagi boleh digunakan untuk membiayai peperangan. Mencari kebenaran tentang serangan-serangan ini hampir sama sukar dengan melaksanakannya. Media arus perdana jarang melaporkan realiti di medan perang dan saluran lain pula bergantung kepada khabar angin atau sekadar mereka-reka apa yang berlaku. Kami tidak meneka. Kami membina semula mekanisme peperangan moden menggunakan risikan sumber terbuka yang mentah. Jika anda mahukan kebenaran sebenar dan bukannya fiksyen ketenteraan, tekan butang langgan sekarang. Serangan di Laut Kaspia melakukan sesuatu yang lebih teruk daripada sekadar merugikan Rusia dari segi kewangan. Ia menyebabkan kerosakan psikologi. Dalam era drone murah dan autonomi, kehadiran fizikal persekutuan Rusia yang begitu luas telah menjadi liability kritikal. Anda memang tidak boleh meletakkan sistem pertahanan udara bernilai $500 juta pada setiap pelantar minyak, loji penapisan dan pangkalan udara di seluruh 11 zon waktu. Nampaknya, visi mesin adalah senjata utama terhadap pertahanan geografi Rusia. Tetapi sebenarnya tidak. Untuk melancarkan serangan paling ekstrim setakat ini, Ukraine tidak memerlukan drone yang lebih pintar, mereka memerlukan drone yang lebih bodoh. 2,000 batu ke utara, jauh di kawasan beku lingkaran Arktik, terletaknya pangkalan udara Olenya. Terletak di semenanjung Kola, Rusia, ia merupakan rumah kepada armada besar pengebom strategik Tu-22 M3 milik Rusia. Pesawat supersonik yang mampu membawa nuklear ini dianggarkan bernilai kira-kira $40 juta setiap satu dan ia menjadi tulang belakang keupayaan serangan jarak jauh Rusia. Sepanjang perang, pengebom-pengebom ini akan berlepas dari tempat pelindungan Arktik ini, terbang ke selatan dan melancarkan peluru berpandu jelajah KH-22 ke bandar-bandar Ukraine. Ini adalah peluru berpandu pemusnah kapal supersonik seberat 12,000 paun yang pada asalnya direka semasa Perang Dingin untuk menenggelamkan kapal-kapal Amerika. Rusia telah menukar fungsinya sebagai senjata keganasan untuk meratakan bangunan apartmen dari ratusan batu jauhnya. Dengan menembak dari jauh di dalam ruang udara Rusia, pengebom-pengebom itu langsung tidak perlu melintasi garisan hadapan. Duduk lebih 1,100 batu dari sempadan Ukraine, Kremlin menganggap aset-aset ini secara matematik mustahil diserang. Untuk sampai ke sana, satu senjata perlu melepasi jaringan radar Rusia yang bernilai berbilion dolar. Kemudian, ia perlu bertahan di kawasan Arktik. Bagi drone tentera biasa, kesejukan melampau adalah hukuman mati. Ais terkumpul pada sayap komposit, memusnahkan aerodinamik dan menyebabkan pesawat terhempas dari langit. Walaupun pada musim panas Arktik, menerbangkan pesawat tanpa pemandu selama dan sejauh yang diperlukan dalam keadaan itu sepatutnya mustahil. Jadi, bagaimana Ukraine berjaya melakukannya? Walaupun kaedah pelancaran sebenar masih dirahsiakan, pakar penerbangan menunjukkan satu kemungkinan utama. Ia bukan drone siluman bernilai jutaan dolar, tetapi sebuah pesawat model. Aeroprac A-22 Foxbat ialah sebuah pesawat sukan awam 2 tempat duduk ultra ringan yang dibina di Ukraine. Anda boleh membeli satu sendiri yang baru dengan harga kira-kira $90,000. Ia diperbuat daripada aluminium ringan dan kanvas dengan kelajuan maksimum hanya sekitar 130 batu sejam dan ia direka untuk penerbangan santai pada petang Ahad. Tetapi,
Jurutera Ukraine melihat mainan aeronautik awam ini dan menyedari ia boleh menjadi senjata jarak jauh yang paling hebat. Mereka memosongkan kokpit, mencabut tempat duduk penumpang dan papan pemuka untuk mengurangkan berat. Sebagai gantinya, mereka memasang tangki bahan api tambahan yang direka khas. Ini memanjangkan jaraknya sehingga hampir 2,000 batu. Seterusnya, mereka memuatkan kabin dengan hulu ledak serpihan letupan tinggi. Kemudian mereka memasang servo robotik khas iaitu lengan mekanikal terus ke tiang stereng dan pedal pesawat. Ini menggunakan versi awal visi mesin autonomi AI yang kemudiannya digunakan di Laut Kaspia, menjadikan sebuah pesawat awam berawak kepada peluru berpandu pelayaran yang bergerak perlahan tetapi kebal daripada gangguan elektronik. Jadi bagaimana sebuah pesawat sukan yang perlahan dan dipacu kipas boleh bertahan dalam rangkaian pertahanan udara bernilai berbilion dolar? Teori utama di kalangan penganalisis pertahanan adalah berkaitan dengan kelemahan radar yang dipanggil Doppler notch. Untuk mengelakkan skrin radar dipenuhi oleh kumpulan burung atau trafik lebuhraya, perisian secara automatik menapis objek yang bergerak di bawah had kelajuan tertentu. Dengan bergerak pada kelajuan hanya 80 batu sejam, A-22 masuk tepat ke dalam titik buta itu. Perisian radar Rusia secara aktif menapis pesawat sebenar itu, menganggapnya sebagai bunyi latar belakang. Kepada pengendali radar, ia hanya akan kelihatan seperti sekawan burung atau cuaca aneh. Dan kerana ia pada asalnya direka sebagai pesawat berawak untuk membawa berat 2 orang manusia dalam cuaca buruk, enjin yang terlalu besar itu menghasilkan haba dalaman dan daya tujahan mekanikal yang cukup untuk bertahan dalam udara Arktik yang membeku tanpa dilitupi ais. Selama hampir 20 jam, kuda Trojan Ukraine itu terbang perlahan di langit Rusia. Pesawat itu langsung tidak mendapat perlindungan kegelapan. Terbang semasa musim panas Arktik, drone itu benar-benar terdedah di bawah cahaya matahari tengah malam. Namun begitu, apabila ia akhirnya sampai ke pangkalan udara olehnya, para pertahanan Rusia benar-benar terkejut dan tidak bersedia. Sistem pertahanan udara yang direka untuk menembak jatuh jet pejuang supersonik bernilai jutaan dolar tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas terhadap pesawat awam yang bergerak perlahan. Terbang perlahan di atas barisan pokok. Di bawah terhampar kawasan konkrit yang luas dan di atasnya terdapat pesawat besar Tu-22 M3 yang berukuran lebih daripada 130 kaki panjang. Pesawat-pesawat itu tidak muat di dalam bangka bertertulang standard. Jadi, ia diletakkan di kawasan terbuka sepenuhnya terdedah kepada langit. Sebaik sahaja A-22 melintasi pagar perimeter, AI di atas pesawat itu diaktifkan. Kamera optiknya mengimbas tanah di bawah, mengabaikan siluet pengebom palsu 2 dimensi yang telah dilukis oleh tentera Rusia di atas tarmac. Dengan menganggap siluet itu sebagai umpan, ia mencari bentuk geometri tertentu sehingga optik autonomi itu mengunci pada siluet ikonik sayap condong sebuah Tu-22 M3. Di dalam kokpit yang telah dikosongkan, servo robotik menolak kuat stereng ke hadapan. A-22 menjunam ke bawah dalam terjunan maut ke arah pangkalan. Barulah pihak keselamatan sedar apa yang sedang berlaku, tetapi sudah terlambat untuk melancarkan peluru berpandu permukaan ke udara. Dengan satu tindakan, sebuah pesawat sukan yang diubah suai bernilai $90,000 telah merosakkan dengan teruk sebuah pengebom strategik bernilai $40 juta. Tetapi, kos kewangan sebenar kepada Rusia adalah jauh lebih tinggi. Kilang-kilang yang membina Tu-22 M3 runtuh bersama Kesatuan Soviet. Rusia secara literal tidak boleh membina yang baru. Setiap pengebom yang mereka hilang adalah satu kehilangan kekal yang tidak boleh diganti kepada triad nuklear mereka. Saiz fizikal Rusia, perkara yang sama menelan tentera Napoleon, telah menjadi liability terbesarnya. Enjin komersial siap guna dan kod sumber terbuka telah secara asasnya mengubah sepenuhnya logik geografi. Jarak sudah tidak lagi menjadi halangan. Untuk melihat bagaimana peperangan asimetri yang sama ini menghalang Rusia daripada mencapai kemenangan mutlak serta-merta pada hari pertama perang, klik video ini di sini.